Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairul Aiman bin Azidi, nombor matrik 223-07372. Kami daripada kursus JKA 329 Palang JKA 4159 Budaya dan Epidemiologi Penyakit. Tajuk pembatangan kami ialah rawatan Islam, Ruqyah sebagai sistem rawatan tradisional dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Satu, analisis antropologi. Dalam video ini kami akan menerangkan bagaimana rawatan ruqyah bukan sekadar rawatan fizikal tetapi juga berkait dengan budaya, kepercayaan, simbol dan struktur sosial masyarakat Melayu. Yang pertama, bahagian 1, pengenalan dan konsep penyakit. Rawatan Islam atau ruqyah merupakan kaedah rawatan tradisional yang masih diamalkan secara meluas di Malaysia. Rawatan ini menggunakan bacaan ayat Al-Quran, zikir, doa serta bahan seperti air yang dibacakan ayat suci. Dari perspektif antropologi perubatan, rawatan ini dilihat sebagai satu sistem budaya yang mengandungi unsur simbolik dan spiritual serta membentuk cara masyarakat Melayu memahami penyakit. Dalam sistem rawatan Islam, penyakit biasanya dibahagikan kepada dua kategori utama. Yang pertama, penyakit fizikal seperti sakit badan biasa. Yang kedua, penyakit spiritual yang dikaitkan dengan gangguan makhluk halus seperti jin, saka, sihir dan santau. Pendekatan ini selari dengan teori Arthur Clement dan menyatakan penyakit perlu difahami melalui makna budaya masyarakat. Dalam konteks masyarakat Melayu Islam, gangguan ghaib dianggap sebagai realiti sosial yang dipercayai wujud. Okey, seterusnya yang kedua iaitu peranan perawat dan ritual. Seterusnya, perawat atau peruqyah memainkan peranan penting dalam rawatan Islam. Mereka biasanya mempunyai pengetahuan agama, menghafal ayat ruqyah, menjaga amalan ibadah dan mendapat pengiktirafan masyarakat. Menurut teori Malinowski dalam funksionalisme, perawat berfungsi untuk mengurangkan keresahan sosial apabila penyakit tidak dapat dijelaskan oleh perubatan moden. Ritual ruqyah pula merangkumi bacaan ayat tertentu, tiupan kepada pesakit atau air dan kadang-kadang interaksi dengan entiti yang dipercayai mengganggu pesakit. Dalam antropologi simbolik seperti yang dihuraikan oleh Clifford Geertz, ritual dianggap sebagai simbol yang membawa makna. Contohnya, air ruqyah melambangkan penyucian dan perlindungan. Baik, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Syairuddin, untuk menerangkan fungsi sosial dan analisis antropologi rawatan Islam. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Khairul. Saya Muhammad Syarudin bin Abdul Rahman, nombor matrik 22307300. Saya ingin menjelaskan tentang peranan perawat dan ritual. Dalam rawatan ruqyah, perawat merupakan seorang yang mempunyai peranan yang sangat penting. Biasanya perawat ini adalah orang yang mempunyai pengetahuan agama, menghafal ayat ruqyah dan disegani dalam masyarakat. Menurut teori Malinowski dalam funksionalisme, apabila masyarakat berdepan dengan sesuatu yang sukar dijelaskan, mereka perlukan satu sistem untuk mengurangkan ketidakpastian dan keresahan. Dari situlah hadirnya kaedah rawatan Islam ruqyah. Pantang larang dan fungsi sosial. Dalam rawatan ruqyah ni, pesakit akan diberi pantang larang. Contohnya menjaga solat, menjauhi perkara yang haram dan sebagainya. Jadi pantang larang bukan sekadar syarat rawatan, tapi dari sudut antropologi, ia membentuk disiplin diri dan juga membina suatu tingkah laku sosial pesakit. Durkheim pula mengatakan agama memainkan peranan penting dalam membina solidariti sosial. Dalam kaedah ruqyah, keluarga dan komuniti biasanya terlibat sekali. Jadi rawatan ini bukan saja pengalaman individu tapi juga merupakan pengalaman sosial. Dengan itu, pesakit akan rasa disokong dan lebih tenang. Ruqyah dan perubatan moden. Dalam masyarakat Melayu moden sekarang ini, ruqyah selalunya wujud bersama dengan rawatan hospital, di mana pesakit pergi ke hospital dan pada masa yang sama mendapat juga rawatan Islam secara ruqyah sebagai sokongan spiritual.
Ini dipanggil sebagai pluralisme perubatan, iaitu di mana masyarakat menggunakan lebih daripada satu rawatan secara serentak. Dari segi autoriti dan perundangan pula, contohnya JAKIM mengeluarkan garis panduan supaya rawatan ruqyah tidak bercampur dengan unsur khurafat atau syirik dan perlu juga berdaftar dengan KKM. Sebagai kesimpulan, rawatan Islam ruqyah dalam masyarakat Melayu bukan sekadar rawatan alternatif. Ia sebenarnya satu sistem budaya yang lengkap, ada simbol, ritual, peranan perawat, patalaran, fungsi sosial dalam komuniti. Ruqyah bukan sahaja membantu dari segi kesihatan fizikal, tetapi juga memberi ketenangan emosi, makna kepada penderitaan pesakit. Walaupun dunia semakin moden dengan rawatan hospital yang semakin canggih, perawatan Islam ruqyah masih lagi sesuai untuk dipakai kerana ia berkaitan rapat dengan kepercayaan